Kedai cabai pak kat Wisma tau. Kat Wisma. Ni tu kedai. Ya suruh terang nasi segar ni tapi tak berahi pun lah. Ni apa ni suruh terang kot. Tapi suruh terang saja. Nasi berani. Ni nasi berani ya suruh terang. Kebiasaan nasi berani kita makan. Dia nak rasa muak tapi ni tak rasa muak. Dia macam lemuk manis tu orang panggil. Biasa kalau kita makan dengan nasi berani ni akan muak tapi memang suka lah orang kata nak makan. Tapi ni memang sedap, makan saja pun sedap. Terima kasih Kak Deh. Sebab Kak recommend semua. Boleh bawa saya. Boleh bawa saya kan benar? Lepas tu menu dia ni ada pelbagai lah kita katakan. Cabai pak Wisma belum pilih semua. Ni order nasi penyet. Ayam penyet. Panas-panas hari tu nampak. Orang nak bagi kita goreng. Orang nak bagi kita goreng tak? Memang tu. Ada nasi goreng ni banyak. Lepas tu sambal lebih deh. Sambal lebih ya. Sambal lebih tu nasi jangan lebih sangat. Nasi biasa. Aku bagi tambah. Okey deh. Kita tegar nasi penyet. Nasi penyet favorite aku deh. Tapi ni kita tegar, mana kalau sedap kita mari pulak. InsyaAllah 2-3 hari lagi. Saya ada hater kerja insyaAllah. Salad tu ada tu. Ini dalam proses tutup nanti.